Kalau dah namanya sexy lady ataupun playboy as a man's masculine guys, ini adalah Mercedes-Benz model premium coupe 2 pintu, khas untuk orang minat 2 pintu. Kalau minat 4 pintu, swipe. Okay guys, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. AMG performed by MRC. Okay, to be honest, Mercedes-Benz E200 AMG Premium Coupe dah keluarkan as a new facelift W213, model yang paling latest, and this car very exclusive. You want to know why? So kereta ni datang tahun 2022 with the premium metallic pearl white, dan kereta ni ada full facelift yang baru, design rim baru, facelift hadapan yang baru, belum masuk yang agresifnya body kit E63S. Okey, tapi nak cerita kat bahagian dalam. Let's go guys. Model premium coupe 2 pintu ni dia agak besar sedikit. Kalau korang duduk kondo memang pisang. Kalau korang pergi shopping mall memang pisang. Kena parking kepada joki. Okey. Untuk kereta ni memang datang dengan two-tone leather warna hitam dan merah. Design dia memang very nice. It's a hard PVC microfiber punya quality for the disc leather, and of course kereta ni ada bermister premium sound system with the electric seat memory seat driver, dan of course kereta ni consider full spec. Ada head-up display, ada ambient lights, ada 360 camera, dan without automatic suspension. This is a normal suspension and 1.5 EQ boost. Road tax is very minimalist. Cuma nak beritahu kat korang, kereta ni 4 seaters. Alright, consider as a 4 seater, sebenarnya boleh masuk je. Boleh duduk anak-anak korang, masih luas lagi. Kalau korang nak rear, ambil yang cabriolet. Boleh panjat ikut bumbung, tak payah buka pintu, lompat terus. Dan paling best sekali, kereta ni memang design paling cantik as a evergreen model yang paling baru. And tinggal korang nak masuk spoiler, ducktail, tukar daripada divisi E63S, nampak lebih sporty. And this white colour still available for the year 2022. We are selling around the price yang memang cukup mesra alam. Kalau berminat, tekan link di bawah guys.